Malaysia menyambut kehadiran 4 pemain baru ke skuad kebangsaan pasukan kebangsaan Malaysia dengan sukacitanya mengumumkan 4 pemain terbaru iaitu Emmanuel Machucha, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado secara rasmi menyertai skuad senior Harimau Malaya. Kesemua 4 pemain ini telah pun beberapa hari menjalani sesi latihan bersama pasukan dan menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Mereka sebagai pemain yang berkualiti, cukup bersedia untuk memperkukuh skuad negara demi merealisasikan impian seluruh rakyat Malaysia. Sejak saya tiba di kem latihan negara, Malaysia telah memberikan yang terbaik untuk saya. Saya dapat merasakan ia sesuatu yang amat istimewa untuk mewakili pasukan Harimau Malaya dan ia adalah satu penghormatan dan saya akan berikan segalanya, kata Machucha. Rodrigo Holgado juga menambah, sejak tiba di sini, saya jatuh cinta dengan suasana dan negara ini. Sekarang saya mula faham apa maknanya bermain untuk Malaysia dan saya sedia berikan segala-galanya. John Irazabal berkongsi keterujaannya bermain untuk skuad negara selain menyifatkan sebagai momen yang cukup unik. Saya telah memilih Malaysia kerana saya percaya di sinilah tanggungjawab kebangsaan saya sebenarnya terletak. Saya sudah mula merasai sendiri betapa istimewa dan uniknya bermain untuk Malaysia. Joao Figueiredo juga menyatakan hasratnya untuk melangkah lebih jauh bersama skuad kebangsaan di pentas peringkat Asia. Secara peribadi, musim ini amat bermakna bagi saya, dan kini, dapat mewakili Malaysia serta berkongsi impian ini bersama anda semua untuk melangkah lebih jauh di peringkat Asia dan dunia, benar-benar satu penghormatan. Saya tak sabar merasai sokongan dan kasih sayang daripada para penyokong. Ia sesuatu yang unik dan luar biasa.